Okey guys, sekarang saya nak tunjukkan cara untuk kita tanggal wiper belakang Proton IMAS 7. Okey. So, first kita kena buka cover ni. Macam ni. Jadi kalau kau nak buka terus cover ni, kau just tarik. Nampak? Dia ada clip kat sini. Okey, letak atas ni. Lepas tu ada nut saiz 13. So gunakan soket saiz 13 untuk buka. Okay, pusing ikut lawan jam. Okey. Okey. Nut saiz 13 mm. Seterusnya kau just angkat ni. Tekan goyang-goyang sikit. Okey. Goyang-goyang sikit, tarik. Tu dia. Okey, ni Proton IMAS punya wiper belakang. So, senang saja. So, cara nak pasang, kau just pasang balik lah, reverse lah proses tadi. Okey guys, itu saja. Sekian, terima kasih.